Sekarang ni kita on the way ke airport untuk fly ke Indonesia. Agak rushing sebenarnya sebab kita punya flight pukul 8.50 fly kan, boarding orang panggil. Tapi sekarang kita 8 suku baru bertolak daripada rumah. Kita nak pergi apa? Buat apa ke Indonesia? Kita nak pergi wedding Celos. Ni agak kepada Celos dan Natasha. Dan terima kasih sebab jemput. Tengok kau jemput aku terus datang Celos. Kau tak hargai lagi aku tak tahu nak cakap apa lah. Nampak aku kau cakap yuk ni dah wedding pub tengok. Aku book tiket flight aku tergerak dengan tak makan-makan lagi ni kan. So begitulah cerita dia. Kita nak tengok sempat ke tak sempat. So kalau tak sempat Celos minta maaf lah ya. Ni dah usaha pergi dah ni. Dah gerak ni. Dah gerak ni. Kita tengok moga dipermudahkan untuk boarding. Settle, dah kita dapat sempat check in. Kita orang check in tu 1 minit je. 1 minit dia kata dah nak tutup lah. In fact tadi back videographer aku pun dia reject. Lepas tu kita pujuk-pujuk. Dah 1 minit nak tutup. Soon dapatkan dotted punya passport holder. Alhamdulillah berjaya sampai ke boarding gate. Sangat-sangat cemas dan menggerunkan. Fly ke Jakarta berapa jam tu? 2 jam 40 minit. 2 jam 40 minit enggak mat. Selama-lama ni sebenarnya apa lagi kita berzikir lah. Kalau orang lama perjalanan berzikir. Subhanallah. Hai, besar. Ismi Jamal. Ismi Pokyo pada kau yang tengok video nanti is gonna change everything starting from this video. Dia macam Bruno Casanova. Bruno Casanova playbola. Anggap selesai. Agak selesai. Malam. Salam sore semuanya. Maaf. Jadi kami pengen ke Jakarta. Celos sama Hari Raya. Aisyah Khalid hati-hati lu. Sudah sampai. Aku baru sampai ke Jakarta Pusat. Sekarang dah budak aku dah sewa kereta apa semua. Kita nak pergi tengok makan apa yang best dulu. Jom. Nanti kita pergi makan dulu lah. Tak ada interest dia. Sabar. Kita nak pergi makan boh. Okay. Tak tahu dia rasa. Dia teh apa? Teo. Dia okey tapi macam ada yang kurang lah. Sebab dia macam nasi goreng biasa tau. Tapi cuba bayangkan bibi bibi aku masak nasi goreng biasa. Weh, aku rasa hilang akal dia orang. Kalau cakap biasa. Apa. Kaca. Ya. Ya lagi. Kaca. Nasi. So tadi kita dah makan. Kenyang Haji, bagi kau sedap tak? Biasa lah. Nasi dengan kambing macam kurang lah sikit. Kita nak cari macam nasi kampung. Nak makan-makan tepi jalan macam tu lah. Kita nak rasa kan. Sebab dulu aku pernah pergi Bandung. Kat Bandung kedai-kedai macam ni lah. Tapi lagi bodoh. Tapi sedap. Ada tempe. Macam tu lah. Jom. Yang penting bersih. Dia kalau bersih tu, Zim, dah memang suasana. Kau bayangkan kau nak makan kat Mumbai nak bersih. Tak boleh lah, tak dapat lah je. Asal boleh makan dia. Asal boleh makan. Namun bila saat berpisah telah tiba, akan temani Kita baru sampai hotel sekarang ni. Kita tengah tunggu Cemat settlekan hotel kita.
Ni sebenarnya Celos kahwin kat hotel ni lah. Celos kahwin kat hotel ni. So aku malas nak beranjak-ganjak ke mana-mana tempat kan. Malas nak naik kereta, malas nak sabut-sabut. Aku ambil dekat hotel ni, Sheraton Hotel dekat Jakarta. Duit kita tak bawa je, duit kita simpan dalam ni je. Aku tadi withdraw ni, aku tukarkan RM1,000. RM1,000 dapat berapa? Dapat berapa? 1 juta. Mau 825,000. Ha? 825. 50 aja. 30. Ini lipat. Mana orang ini? Ini. Ya. Tamam. Pak. Kaya aku, kaya. Suranto. Tu dia bagi mak. Hai, gimana ni? Saya Pokyok. Saya datang untuk menginap di hotel ini. Okey, benar kan? Ke kiri, sek. Makan tengah hari dekat pagi sore. Aku rasa korang kenal pagi sore ni begitu mau sampai. Tapi pagi sore ni dia ada banyak patutnya, cuma kita pakai cawangan dekat sini je. Katanya pagi sore yang asal tu sedap sikit. Jadi kita tak tahu. Ni kedai ke rumah sebenarnya? Macam rumah mana ada. Kita menunggu SVG for life. Promote tu. Kau boleh dapatkan SVG dekat website www.savestore.my. Acap. Ni brand baju aku, Dotted. Ni brand baju aku. Dr. Blend lah kan. Lepas tu ramai yang tanya nak dapat kartu TikTok. Memang kan tak ada kat TikTok. Dia kat website je kan Cik Mai? Dia apa panggilnya Mak? Limited Limited. Eksklusif. Kau tengok aku pakai ni, kena kan? So nanti kau boleh dapatkan dekat Dotted. Dia tak akan buat. Kalau macam ni bukan, ni kan? Ni untuk korang je kan? Ni untuk in-house staff, kru-kru SVG lah. Masak apa yang pedas-pedas? Yang pedas-pedas. Kita ada udang balado, udang tofu, kita ada rendang. Ini pedas ke? Pedas sama lagi pedas. Ada ikan lele pedas ada? Lele kita nggak ada. Palingan ada ikan kembung kita. Kembung bakar, kembung balado. Kembung balado. Iya. Selesai makan sedap. Total pembelanjaan kita pada makan 5 orang berapa tadi? 1 juta. 1 juta 53,000. 53,000. Persamaan Berapa tu? 200 something. 200 lebih ringgit. Tapi puas dia sedap lah. Kita nak pergi wedding Celos malam. So kita nak jalan-jalan kejap sebab esok dah balik. Esok balik tiket malam So kita berniat dan berhajat untuk pergi ke local brand Indonesia. Kita nak borong-borong gitu. Kita nak support lah local brand Indonesia. Local brand Indonesia, I'm coming for you. Sekarang kita dekat Hop Knock. Ledek ni tempat untuk local brand shopping lah. Dia tak ada semua tengok kan? Ha? Sikit-sikit lah. Nak tengok macam mana. Sebab dekat Jakarta kan, dia banyak dekat Bandung. Tapi tengok tengah fikir kalau nak pergi Bandung pagi esok macam barai kan. So kita masuklah, jom. Kita bawa balik daripada shopping. Kau tengok. Habis tu happy wedding. Mantap dah Celos. Sekarang kita dah dekat wedding Celos tau. Tapi kalau kau perasan semua berdiri, dia sebab culture. Yang lagi. Masuk-masuk kita berdiri santai-santai. Tak duduk-duduk lah. Tapi sebenarnya bagus juga. Sebab kalau duduk, orang jadi malas tau. Kita ni berjalan, jumpa-jumpa orang. Tadi aku jumpa Atta Lilita siang. Aku tak sempat nak gambar. Atta Lilita tadi aku jumpa. Handsome juga. Tapi aku tengok aku dengan Atta Lilita, korang pun lah. Aku handsome ke dia handsome? We were young and we were free and running
never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young. Nampak. A few years later I started to think. Okay, kita dah ambil gambar bersama dengan Challenge. Penat agak lah. Tapi nak buat macam mana? Ni sekarang orang semua dah balik. Aku tak sempat nak jumpa Talilita tu. Tak ada rezeki kan. Tapi amat je. Yeah. Gon. Ayo gon. Woi. Challenge saja aku after party. Tak boleh lah. Aku tak boleh. Dah, Challenge. Aku pulang dulu, Challenge. Aku pulang di atas saja. Tak bisa di after party. Dari mana you tahu? Ayo. Oi, dah barai ni, aku dah barai. Morning guys, hari kedua di Jakarta. Kita nak check out sekarang ni, nak pulang ke Malaysia. Macam aku cakap kan, dah habis wedding, kita nak balik lah. Tapi kita punya flight malam, tapi kita dah check out. So kita nak makan dulu. Kita tengok macam mana. Panas juga kan? Panas juga lah. Ni ikan kakap. Ikan kakap ni kan siakap kan? Masak asam. Tapi bukan, dia masak asam, bukan asam pedas. Asam pedas Melaka, dia asam pedas lah. Ni yang mahal ni. Padu. Ni favourite aku kalau DZ. Dia roti, sapu peanut, lepas tu atas peanut tu sapu susu. Kau boleh try buat kat rumah. Beli roti, atas roti tu sapu peanut. Lepas tu apa, orang panggil bakar dulu roti tu apa? Ha? Sikit. Apa lauk itu? Terima kasih. Saya makan. Tonton makan tadi. Boleh nak bagi tahu ke macam mana? 1.4 juta. Berapa ringgit Malaysia tak tahulah. So dalam 300 lebih. Weh, tapi murah cok. Weh, murah baik. Sebab banyak gila tu. Dessert, ikan, ayam, sotong. Lepas tu 5 orang makan. Weh, murah tu. Kita makan dalam mall tau. Ni kita makan dalam mall ni, bukan tepi jalan ni. Sebenarnya mall ni bukan jauh pun. Sebelah atas je. Atas ni hotel. Hotel aku semalam. So itu dia. Kita dah selesai makan. Sekarang ni kita nak pergi satu tempat yang bukan culture. Kita tengok. Kita orang tengah tunggu apa? Tengah tunggu kenderaan nak pergi sesuatu tempat. Kenderaan tu aku bayar full lah. Kita bayar full untuk sampai ke airport. Jangan jauh-jauh sangat dah. Santai. Kita nak isap ukok tepi ni je. Woi, benar. First time hujan dekat Jakarta. Lain sikit lah. Dia hujan kat Jakarta ni, dia ke sini. Nampak? Sebab kalau dekat Malaysia dia ke sini. We are heading to our secret places that we are about to get crazy, like real crazy. So it take about 2 kilometers from here. So just wait and see, because the phase thesis in the archaeologists in the cloud and also the rainbow, also the metaphora is hypothesis. Yeah, nuclear weapon system. So kita dah sampai ke tempat yang you nak try beli baru ni tempat ni. Putar dia tempat fingerboard. Lagi liburan apa? Apa emang udah tinggal di sini? Lagi apa di weddingnya Celos kena Celos. Celos itu fighter. Oh, di mana acara di mana? Hotel apa? Sheraton. Gimana? Oli gimana? Kayak timingnya harus pas sih. Tipsnya ya pas, kalau teori ya pas pop itu finger depan ini tuh harus slide ya. Jadi Ni deck aku.
So kita tengah tunggu dia pasang. Enjoy. 4.894.900. Thank you. Sudah dapat fingerboard pertama. Thank you bos. Thank you. Okay. Thank you. Ya, bye-bye semuanya. Sekarang ni kita nak pergi airport, ambil sambil-sambil praktis ni. Sebab kita dah nak flight dah ni, dah rushing sebenarnya. Jom masuk. Flight kita pukul berapa dah sebenarnya? 7.50 flight. So I'm tempted to empty my mind. Rising above and below. Perfume hari ni. Jalan. Bulgari ni. Ya. Bulgari black. Kosong lah. Macam mana? Empty bottle lah. Tak ada mood lah ni orang ya. Lah, stupid. Saya budak bodoh. Aku dah pening lah baru-baru. Cik, saya tak ajak YouTube. Tak ajak. Bau jantan, memang bau jantan habis ni. Faham tak? Ni bau bau aura. Jangan. Please use your card. Tukar. Teka berapa? 2,000. 2,100. 3,000. 3,150. Total. Kaldu. Berapa dah? 6,000. By the way, kau jangan lupa follow Instagram aku Instagram aku Fokus. Ada blue tick. Hati-hati dengan scammer. Tapi alhamdulillah Telegram dah dapat verify daripada Telegram. So untuk hindarkan scammer yang nyamam-nyamam jadi aku kan. Rushing. Unplanned trip. Kan Cik Mat kan? Ya. Balik Malaysia, nak bawa kerja sikit, ada meeting sikit, lepas tu nak pergi China pula. Jadi kita tengok trip dekat China. So video ni sikit lagi, kau stay, dah nak habis lah. By the way, kau jangan lupa follow aku punya media sosial, Instagram, TikTok, Facebook. Dan kalau nak trade sama-sama dengan aku, boleh masuk ke channel Telegram. Kau tekan je link dekat yang aku sediakan dekat description ataupun yang ada dekat pin komen. King Kong mengangkat sang kancil.